ada di sini. Suara kita bersatu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami Budak Club. Hey, kami Budak Club. Hey, kami Budak Club. Okey, kita berjumpa kembali ke episod terbaru podcast Budak Kelang. Episod ini masih lagi ditaja oleh Imtiaz KMU, rakan takaful anda. Berita baik untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita, girls di luar sana. Okay? Di AIA ada plan khas untuk wanita. Hanya wanita saja yang boleh beli plan AIA ni. Okay? So dia ada manfaat tambahan. Betul. Contoh dia, kalau bercerai, lepas tu kena kaunseling, ada dapat duit. Kan? Lepas tu penyakit-penyakit yang hanya untuk wanita saja kan, kita cover. Yang mana-mana plan biasa tu mungkin tak cover. Tapi dia kena solid, dia kena betul-betul wanita. Betul. Kalau IC kena binti. Dia punya nombor IC ujung sekali kena nombor genap. Kena nombor genap. Kalau nombor ganjil, nama tengok muka macam perempuan. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi dia cover ni penyakit halusinasi. Dia ni mental illness. Mental illness cover lah. Dia kena counselling. Kalau kena counselling, dia bukanlah kita bayar counselling tu full, tapi dia ada portion lah. Some reward yang dia akan dapat. Tapi itu pun akibat bukannya semua benda akibat perceraian dan kalau macam kena ragut kena ragut pun ada dapat pampasan. So kalau korang nak benefit yang tu, so boleh contact Imtiaz KMU dekat dalam social media lah. Yes, dekat Facebook ada, Instagram ada, TikTok pun ada. Thread ada? Thread tak ada. Maybe kita kena buat thread sebab thread sekarang viral. Tapi jangan menggunakan thread sesuka hati mak bapak korang. Dan kalau boleh dekat thread tu, satulah, ini aku rasa ini pun salah satu penyakit orang Malaysia ni. Jangan sibuk nak tahu hal orang. Nak tahu hal orang. Orang tu update sikit, kau tanya nak apa lagi. Aku siap, aku ada baca kan, ada seorang ni update kan, lepas tu ada yang bawah tu komen, sis dah bangun tidur belum? Apa sambungan cerita dia? Macam tu sekali ya. Korang ni kan. Korang ni lampau-lampau. Aku pun ambil tahu juga hal-hal kan. Tapi tak ada sampai bangun tidur nak buka, nak check apa semua. Kalau terbuka, kita baca. Ya, betul. Ini sampai aku fikir wujud orang macam ni wujud. Aku tak sure lah dia kenal ke tak orang tu kan. Tapi aku rasa tak kenal pun. Tak sure lah kan. Tapi cara dia bertanya, sis, sebab kalau kau kawan, kau tak mungkin bagi kawan kau tu sis sebut nama ke apa kan. Macam kalau kita lelaki kan, bro apa cerita lagi ni bro, tu maksudnya kau bukan kawan rapat sangat. Kalau dia kawan rapat kan, weh Hanat apa cerita Nat. Itu maksudnya dia memang kawan rapat dah. Memang kalau kawan rapat pun dia takkan tanya sampai dekat social media tu. Bila dia akan WhatsApp, weh apa cerita kau semalam, kau macam tu. Jangan tulis yang bukan-bukan lah kan. Betul. Lepas tu jangan petik-petik dekat dalam thread, ataupun bukan thread lah, social media. Social media kau jangan petik-petik, kau tak tahu yang kau petik tu siapa. Yes. Lepas tu sikit-sikit nak saman. Sama 100 juta siul. Kau ingat lawyer okey lah, lawyer akan buat kerja. Ingat polis ni banyak sangat masa nak layan kau punya kes-kes rumit ni kan. Kes yang kelakar tau. Kes kelakar. Kalau betul-betul kes, okey. Kes Faisal Halim pun tak boleh nak disettlekan. Berat isu tu, apatah lagi kes korang. So itulah aku rasa adab penggunaan social media lah. Itu je kita. Berhati-hatilah. Jangan suka-suka nak petik orang, nak tuduh orang menyorok belakang langsir. Kau cakap, aku tak cakap. Ini kalau kena ni kan, jangan attack kita. Podcast ni attack personal je sudah. Tapi social media ni ada yang baik juga sebenarnya. Betul. Social media ni ada yang baik. Salah satunya aku ada tengok ramai lah kawan ataupun kawan hanya di social media bercuti, dan lately ni kan benda-benda positif macam ni boleh lah share. Itu okey lah. Aku pun bila aku tengok ada kawan-kawan yang pergi bercuti kan, tempat yang aku tak pernah pergi kan, firstnya aku akan mesej dia orang terus. Mesej terus? Mesej terus, weh
Manis-manis jangan lupa. Itu normal lah. Dan lepas tu kita akan berburak. Bila kita tengok dia pergi, dan lately ni aku tengok ramai juga sahabat-sahabat aku, tak ramai lah tapi ada yang solo travel. Solo travel, dan solo travel ni actually one of aku punya not so called bucket list lah, tapi macam aku teringin nak solo travel. Tapi ada benda yang normally aku akan pergi travel either dengan kawan-kawan. Normally dengan kawan-kawan lah. Aku bila umur-umur macam ni dah dengan family tu, kita dah tak adalah nak travel sangat kan. Bila travel tu travel dengan kawan-kawan apa semua. Kita tahu apa-apa jadi pun ada kawan-kawan. Duit tak cukup pun kita tahu kawan ada, tak ada masalah, member ada, no hal. Tapi bila nak pergi solo travel ni, yang membataskannya, kewangan tu bukanlah aku cakap kewangan tak membataskan. Maksudnya kalau kata bajet tu sikit, kita pergilah yang dekat-dekat. Betul. Kita buatlah aktiviti yang tak menggunakan kos yang banyak. Betul, banyak aktiviti yang tak mahal lah. Tak mahal kan. In fact kalau kita dalam Malaysia pun okey, solo travel dalam Malaysia. Tapi bukan efek lain lah. Bila aku fikir kan, kalau pergi seorang ni kan, safety tu kadang-kadang kita risau juga. Kalau dalam Malaysia okey, safety tu kita tak risau sangat. Tapi ada juga dalam Malaysia kadang-kadang kita risau juga kalau kita pergi tempat yang kita tak biasa. Tempat yang asing kan. Tempat asing bagi kita. Sebab bila kita seorang ni, akal kita ada, bila kita cakap kita nak buat, pergi, contohlah kita dah pergi travel, kita nak buat benda tu, bagi kita akan betul. Tapi kalau contoh kita dengan kawan-kawan, maybe kawan akan nasihat, tak payah buat benda tu, bahaya kot kat situ kan. Apa ada contoh lah? Banyak contoh kan. Cakap, tak payah, bahaya lah kan, kau kena pau kat sana, kena ni kat sini. Tapi bila kau seorang, kau tak terfikir benda tu. Kau pun cakap, lalang try je. So, itulah aku cakap. Kau pernah solo travel ke? Kalau solo, betul-betul solo, tak pernah. Memang seorang-seorang pergi travel? Tak, seorang-seorang, aku rasa tak pernah. Tak pernah? Tapi kau pernah terfikir tak nak solo travel? Ya, memang pernah terfikir lah. Okay, let's say kau ada kewangan yang mencukupi, kita bagi dua lah. Satu ni katalah kau ada bajet around let's say 10,000. Contohlah 10,000. Dan satu lagi kau ada bajet dalam maybe kita ambil lah so dalam 1,000, 2,000. Kita ambil dua lah 2,000. Dan kau dah ada bajet ni, kau nak pergi solo travel. Mana yang kau plan nak pergi, dan kalau kau nak pergi tu apa aktiviti lah, aktiviti yang kau nak buat, dan apa benda yang kau boleh, yang perlu kita jaga-jaga bila solo travel ni. Kalau lah aku ada bajet 2,000 sahaja, 2,000 biasanya orang akan cakap pergi dalam Malaysia lah, kan, pergi dalam Malaysia. Tapi bagi aku 2,000 kita boleh pergi overseas. Boleh cukup. Kita boleh pergi overseas. Sebab kalau 2,000 aku akan pilih dia, aku sebutlah tempat, aku sebut 3 tempat yang kita boleh pergi, tapi aku akan cerita satu je lah. Kalau kau ada 2,000 je, salah satu tempat kita boleh pergi ialah kita boleh pergi Jakarta. Jakarta. Cukup lah duit kalau solo travel cukup. Solo travel. Jakarta. Kita boleh pergi ke Phuket. Kita boleh pergi Phuket. Cukup 2,000 cukup Cukup. Dan kita juga kalau nak satu tempat lagi, aku cakap kita boleh pergi, maybe kita boleh pergi Vietnam. Cukup. Tapi kalau aku antara tiga ni, tempat yang aku suka sekali Jakarta. Tapi Jakarta mungkin perbelanjaan dia mahal sikit, so aku rasa boleh pergi tapi dia terbatas. So aku pilih Phuket aku. Aku akan pilih Phuket. Kalau kau bagi aku bajet tambah 1,000 lagi, aku pergi Jakarta. Faham. Yalah, tapi Jakarta aku tak, sebab aku tak pernah pergi lagi Jakarta. Dia apa yang menyebabkan mahal tu apa? Dia punya makanan mahal lagi. Makanan dia mahal lagi, travel dia agak jauh sikit. Daripada satu tempat ke satu tempat. Sini ke Jakarta berapa jam flight? Sejam setengah sama Phuket lah. Lebih kurang. Lebih 15 minit je. Sebab dia sejam setengah ke 2 jam macam tu lah, lebih kurang.
Aku tak ingat lama tak pergi Jakarta. Stadium lah. Stadium pun tak dah ada. Sekarang hotel mulia. Hotel mulia. Itu pun aku tak tahu sebab dah lama tak pergi. Dah lama tak pergi. Aku pergi last Jakarta bila aku tak ingat. Sebelum Covid. Before Covid ya, aku ingat aku ada cerita. So itu pun business trip kan. Aku tak sure lah business trip kan yang family so Jakarta best, makan dia sedap, makan dia lagi best daripada Phuket bagi aku lah. Lagi mudah. Lagi mudah of course lah. Lagi banyak kedai kita boleh makan lah. Kan? Tapi harga dia agak tinggi sikit lah daripada segi makan ni. And then hotel, terus terang aku cakap, kalau nak duduk di Jakarta, aku tak berani duduk hotel yang murah betul. Yang bawah 100-150 ringgit. Tak berapa berani. Sebabkan apa tu? Sebab keselamatan lah mungkin bagi aku. Keselamatan dari segi apa? Segi sebab hotel tu punya safety? Location. Tapi bila once kau dah dalam bilik, tak ada isu apa lah. Maybe okay lah aku kalau dalam bilik. Sebab bila kita solo travel, maksudnya kita seorang. So kita mungkin akan balik bilik malam pukul 10 ke pukul 11 ataupun maybe tak pukul 1 ke 2 pagi. So aku lagi rasa selamat kalau kita ambil hotel bajet 150 dan ke bawah kan. Aku lagi prefer untuk pergi ke Phuket punya hotel. Harga 150, 120 pun ada, tapi aku rasa lagi safe. Aku baru tengok Chili Saza kan. Chili Saza tu patung Chili Saza. Patung Chili Saza. Aku baru tengok sebab member aku ada solo travel ke Phuket. Ika. Ika dia dekat Phuket sekarang. Dia ada masa podcast ni really aku rasa dia dah balik lah. Tapi masa kita tengah shoot ni dia dekat Phuket. So aku tengok lah dia Phuket travel, dan aku terus tengok hotel dekat Phuket kan. Duit tak ada pun, gatal dia tengok. Jadi Saza dah 1.5 lebih kurang. 100. Kalau kau pergi di direct kan, beli direct kau terus pergi bilik, mesti ada kau jadi 120 kau dapat. Tapi itu aku paling takut. Tak, kalau kau solo travel Phuket aku cerita Phuket kalau kau pergi solo travel, kau boleh pergi Chili Saza, 120 ringgit kau boleh dapat sebab kau deal direct kat situ. Kita 4 kali sebut Chili Saza. Lepas tu kita boleh pitching kat Chili Saza. Kalau kau penuh, hotel tu penuh, kau boleh pergi hotel yang banyak sangat hotel dekat situ, dan situ area patung tu very safe lah. Very safe. So macam sebab Jakarta ni dia tak ada tempat area yang macam patung one area. Dia one area. Kalau macam Langkawi kan, one area. Langkawi contoh. Jakarta bersepah lah. Jakarta sana sini. So dia KL lah. Ya, dia macam KL lah. Dia ada Dorai, ada Cangkat. Kau sebut benda-benda macam tu je kan. Sebab kau sebut cakap lah dia ada bangsa. Aku tadi aku ingat kau sebut Banglarut tau. Kau sebut patung je okey. Silap. So sebab patung tu dia dekat situ, so aku rasa dia lebih safe lah. Dia lebih safe. Okey, dia pergi safe maksudnya memang sebab aku cakap aku memang tak pernah pergi Indonesia lagi kan. Thailand dah banyak kali lah. Memang keselamatan tu memang Thailand lebih selamat ke? Ya. Thailand lagi selamat, tapi kalau nak best, Indon best lagi lah. Indonesia lagi best lah. Tapi itulah bila nak solo trip ni, satu benda yang menjadi aku punya consideration lah kalau aku nak buat solo trip ni, dan aku memang ada fikir tapi cuma kos, masa apa semua terbatas. Aku akan pilih tempat yang aku pernah pergi. Yang pernah pergi. Disebabkan contohnya kalau aku pergi, contohlah kita ambil Phuket, Patong tu, aku dah pernah pergi beberapa kali. Tahu lah, familiar lah tempat tu. Familiar. Tak ada saudara mara, jangan cakap ada saudara mara. Kau jangan, tak ada. At least aku tahu aku nak makan tengah hari kat mana. Aku tahu kat kedai apa, mana aku nak pergi, makan halal. Maksudnya aku dah tahu dah. Cuma aktiviti apa nak buat tu, maybe berbeza lah. Sebab kalau dekat Phuket, dia kan memang patung lah kan. Kita cerita patung, kita tak cerita the whole Phuket tau. Tak ada sampai airport lah. Tak adalah sampai bandar Phuket apa semua. So kita cerita kat patung. Patung tu the main attraction lah dekat Phuket. So dekat situ, kita duduk kat situ, kita nak keluar buat aktiviti, kita pergi makan pun, kalau kau tak jalan kaki pun kau ambil tutup tu pun dekat je lah kan. Dia pusing satu round macam tu je kan. And then aktiviti yang kau boleh buat, contoh dia Island Hopping. Island Hopping
tak jauh, dekat situ juga. Lepas tu antara yang kau boleh buat, kau boleh tengok visit gajah kan, naik gajah ke apa semua, nice experience kat situ juga. Lepas tu kau nak shopping, kat mana lagi kau nak shopping? Situ je. Datang juga lah. Dekat situ je kan. So makan pun kat situ apa semua. So dia lebih safe, dia lagi, bagi aku dia lagi murah lah. Indonesia, bukannya aku cakap Indonesia tak safe, tapi aku merasakan kalau 2000 tak, aku mesti kena kalau Indonesia, Jakarta, aku kena duduk hotel yang harga 200 ke atas 250 ke bawah lah kan. At least benda tu safe. Sebab dia macam ni lah, senang cerita, kalau aku kena kejar sekalipun, aku masuk hotel dah selamat dah dekat lobby. Okay. Kan? Yelah, sebab kadang-kadang hotel-hotel hotel bajet ni, orang sanggup sampai ke dalam sebab dia hotel bajet kan security pun tak ada. Security pun tak ada. Adalah security tapi tak proper lah apa semua. So aku tengok macam satu security jaga 4 hotel. Itu maybe jadi salah satu sebab aku masih lagi tak pergi, sebab bila aku fikir kalau pergi ni, kalau apa jadi macam mana. Tapi kalau Phuket safe lah. Safe. Kalau sebab tapi aku rasa Phuket dengan Jakarta dua-dua harga flight pun lebih kurang dalam 600. No, Phuket aku rasa disebabkan bila dah tengok tu, aku tengok sekali harga flight without luggage lah. Solo travel without luggage lah, no problem. 400 ini aku 4 ke 600 lah. 600 ni siap luggage lah. 4 kena tu kita tengok beg nak 15 minit ke apa ke kan. Ni aku tengok kalau nak pergi lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan. So harga so kalau 400, hotel kau boleh ambil 150, kau tidur 3-4 malam. Aku rasa kalau solo travel maybe 2 malam je lah aku. 3 malam the best lah, pergi mana-mana pun. 450, 500 sebab kau nak relax, kau nak healing apa semua. So 500 dalam flight 1000 habis lah. 1000 habis kat situ. And then kalau Phuket ni, kau kena make sure satu kali makan kau ada dalam RM30 duit Malaysia. 200 baht lah, betul-betul. Dalam RM30 duit, kau memang lepas punya makan. Dia bergantung juga lah. Kalau tiba-tiba malam tu kau pergi ke Kesuma kan. Kalau Kesuma, terpergi ke Kesuma tu satu hal. Terorder pula. Terorder pula lobster. Lepas tu termakan seorang-seorang. Yang pasti kau akan makan seorang dah solo travel kan. Kesuma ni, siapa yang pernah pergi Phuket, aku rasa yang regular Phuket punya kaki dia tahu Kesuma. Kesuma seafood ni. Kesuma seafood ni kalau kau pergi 4 orang memang nampak murah lah, sebab bila tong-tong bayar. Ya betul. Tapi bila kau kena bayar seorang, kalau kau bayar seorang, lauk macam makan 4 orang tadi dulu. Walaupun dan kau makan seorang, memang rasa sangat koyak kan. Itulah, tapi kau kena makan. Tapi kenapa burger kat Phuket mahal? Aku nak tanya. Dia mahal daripada Malaysia. Tak adalah mahal pun. Dalam RM dalam RM15. Mahal. Okey lah. Sebab burger overseas. Kau jangan nak dapat RM3 senang pun. Tak dapat. Kalau kita pergi, kalau kat Malaysia ni ada Otai Burger kan. Otai Burger kan ada yang dia punya dia punya patties ni berapa? RM7-8 mahal sikit kan. Di sini mahal lah apa burger lain harga RM5. Tapi bila dekat Phuket tu, burger Muslim lah, burger Muslim kata sebab je okey, tak ada masalah. Sebab patty tu dia buat sendiri, very special lah. Memang sedap lah. Lepas tu kat Phuket, aku boleh buat benda yang aku suka. Benda yang aku suka sebab kat situ boleh tengok live band banyak. Itu satu. Lepas tu kau boleh tengok boxing. Muay Thai kan. Itu salah satu antara benda yang aku rasa kalau aku ke Phuket untuk solo travel. Sebenarnya aku kalau solo travel pun Phuket antara destinasi yang paling atas aku letak lah. Kalau ada bajet. Kalau bajet sikit. Bajet sikit boleh pergi Phuket. Kalau ada bajet banyak pergi tempat lain. Kalau RM2,000 bagi aku tak adalah sikit sangat. RM2,000 okey lah, boleh ke Phuket. Antara benda yang aku nak buat itu lah, tengok boxing Muay Thai. Sebab aku tak pernah pergi lagi. Walaupun dah pergi Thailand ni. Kau tak pernah langsung pernah. Aku pernah tengok kat Phuket dah beberapa kali. Krabi aku pernah tengok. Bangkok aku pernah tengok. Chiang Mai pernah tengok. Danok je tak pernah tengok sebab Danok tak ada. Danok tak ada stadium boxing. Anyai pun Anyai dah beberapa kali pergi tak jumpa. Tak cari dan tak jumpa lah. Bila kau tak cari kau tak jumpa. Kau jangan tak jumpa, benda tu ada je kat situ. Kau tak cari je. Tak tahu ada ke tak. Mana Anyai? Anyai ada, aku pernah pergi.
Hanya ada? Hanya yang aku pernah pergi. Phuket aku memang tahu ada. In fact first time yang aku ke Phuket dengan kau. Sorry. Hanya tak ada. Yang ada tu Krabi, sorry. Okay. Krabi ada. Hanya tak ada. Tak je. Phuket kita hampir pergi, tapi bila masa tu kita tengok, ish, mahal harga ni. Dia harga dia 2,000 baht. 2,000 baht. Kita tak pergi. Dan lepas tu ya ada sekali kita pergi tu, kau tinggalkan aku, kau pergi sendiri saja. Oh ya, macam tu tinggalkan. Kau pergi dengan family kau. Dan kali ketiga masa aku pergi Phuket tu pun tak ada dalam itinerary. Sebab aku dah letak dalam mindset Muay Thai ni mahal. Tapi adik kau ada cerita, Syafiq ada cerita kan, dia korang pernah pergi tak? Kalau ada, boleh tak korang tolong komen, korang suggest kan, dekat Phuket ni dekat mana yang ada kampung yang dia bukan stadium, dia bukan gelanggang Muay Thai tak kat kampung area mana, gelanggang haram lah. Yang memang betting dia kau-kau punya, betting yang tepi gelanggang. Tapi yang kat stadium tu pun betting juga. Tapi yang mahal. Nak mahal. Masuk tu lah mahal. Tiket dia almost 2,000 dia 2,000 baht. 2,000 baht is RM300 tau. Kalau beli kat Kesuma tu boleh deal sikit dapat 1,800. 1,800 pun almost lah berapa 200 baht dalam RM30 je. Kurang. So, aku rasa macam mahal sebab bila kita pergi travel ni duit kita jaga, tak nak spend sangat. Tapi itu aku boleh consider lah. Macam aku memang aku dah kira dalam bajet untuk pergi tengok boxing. So 2,000 sebenarnya cukup. Pergi island hopping, pergi tengok boxing, pergi island hopping pergi sorang-sorang show. Aku nak tanya, sebab aku pernah pergi island hopping. Alhamdulillah selepas kali pertama kita ditipu. Okay, ditipu oleh travel agent. Lobster seorang satu tu. Seorang seko. Kali lepas tu aku ke Phuket, aku pergilah island hopping, bawa lah kawan-kawan ni semua. Aku kalau pergi seorang ni okey ke island hopping? Boleh kau pergi seorang. Dalam boat tu memang ada ramai. Kau healing lah. Memang betul-betul kau healing, kau akan relax. Tapi aku tak tahulah kau ni tak main air masalahnya. Aku tak main air. Aku mengamalkan prinsip biar mati kat darat, jangan mati dalam air. Macam aku memang suka laut. Aku memang suka main laut. So bagi aku okey lah. Sebab dia berapa jam yang masa island hopping? Half day lah. Dia ambil aku kat hotel around 7. Dia hantar balik hotel dalam pukul 5 petang, 6 petang. Half day lah. Almost 12 jam. Dia memang half day. Memang one day tu. Tapi travel jauh juga. Daripada hotel ke JT tu 45 minutes. Lebih kurang lah. Sebab dekat betul-betul dekat Patong area tu tak ada JT yang pergi sana. So dia jalan jauh. Tapi ya, kalau yang minat air ni, minat aktiviti sukan air lah. Tapi dia tak ada suka air pun. Dia memang snorkeling. Lepas tu pergi tengok monyet. Aku tengok monyet tu. Lepas tu makan. Dia hantar. Dia ada makan tengah hari tu. Dia ada dua tau. Dia ada satu yang makan tu dia bagi bungkus. Ni aku pergi ke kedai. Satu tu pergi ke restoran. Dia bungkus. Ada yang makan bungkus. So makan dekat dalam bot. Makan kat tepi pantai lah. Okay. Dia berhenti yang kita kat tepi pantai tu, makan kat situ. Aku pernah makan lah. Itu sebab masa tu dah lama sangat. Antara awal-awal aku pergi Phuket, masa tu susah nak cari supplier Muslim yang halal. Supplier dia, tapi dia bagi macam tu lah untuk halal. Tapi sekarang ni aku tengok dah banyak dah halal. Sebab masa last aku pergi island hopping tu lah. Bila kita orang sampai dekat satu pulau tu, aku tak tahu lah nama pulau tu. Travel guide dalam boat tu dia cakap turun je dia akan ada dua kedai, kiri dan kanan. Muslim pergi belah kiri ataupun Muslim pergi ke belah kanan, maksudnya ada satu yang halal, satu non halal. So mudahlah turun, kita just pergi makan, dia biarkan dalam almost sejam. Lama juga dia bagi makan jam apa semua. Tapi itulah, ada kawan-kawan jadi best lah. Sebab tapi kalau seorang-seorang pun aku tak sure, tapi kalau aku rasa aku boleh enjoy. Tak adalah, bukanlah enjoy, tak adalah enjoy boleh borak banyak sangat kan. Tapi maybe boleh buat kawan lah, buat kawan tu satu, tapi aku enjoy duduk seorang, tengok seorang, makan seorang, aku okey. Bagi aku okey. Anda tahu ada kau jangan ni mamu makan seorang pun tak. Mamu makan seorang aku pernah buat. Pernah, tak ada masalah. Itulah, aku memang malas kalau betul makan seorang ni, berada aku malas. Kalau aku seorang-seorang, aku tapau aku makan dekat rumah ataupun kat office kan.
Itulah Phuket. Itu pun antara aku punya main target kalau kata nak pergi solo travel, sebab aku consider safety, sebab aku tak tahulah, sorry to say lah, aku macam confident tengok polis Thailand ni. Aku macam ada sikit confidence sebab dia tapi okey, sebenarnya Jakarta pun safe. Sebenarnya lah Jakarta, ataupun setidak-tidaknya kalau tak pun kau pergi ke area lain di Jakarta lah, di Indonesia lah, Bandung ataupun Bali lagi safe lah. Kan? Jakarta ni dia bukan tak safe, dia safe, tapi kau tengok orang ramai tu kau risau. Orang macam ada yang homeless, ada yang macam-macam jenis orang Jakarta. Dia lagi, kalau kau tengok Malaysia, KL tu ramai macam-macam orang, Jakarta tu lagi lah macam-macam. Kau rasa risau tak? Akulah ni, personally aku sebenarnya safe. Sebenarnya safe sebab aku tak pernah kena kacau dekat Jakarta. Aku pernah kena kacau dekat Thailand. Maksudnya aku pernah ada sedikit lah tipu lah. Oh ya, pernah. Dekat Phuket pun tadi kau cerita kita kena tipu dengan lobster seorang seekor apa semua kan. Dekat Thailand, dekat Indonesia aku tak pernah kena tipu. Setakat ni lah aku dah pergi banyak kali dah kan. Aku tak pernah kena tipu. So sebenarnya safe, tapi personally aku seriau sikit tengok. Kan, aku seriau sikit, aku takut macam hotel. Bagi aku kalau nak hotel murah, kalau bajet 2,000 kan, kau kenalah ambil hotel murah yang 150 ke bawah kan. Phuket lagi safe. Lagi safe lah. Sebab Phuket kalau harga 150 tu, hotel dia dah okey dah. Dia sebab dekat area Patong. Macam kau pergi Langkawi lah. Competitors lah. Macam kalau kau pergi Langkawi, kau duduk hotel mana-mana pun kau rasa okey. Sebab dia dekat area situ. Wow. Dekat Cenang tu kan. Aku bagi contoh tu je. Tapi kalau macam Jakarta ni dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. So kau kena ada duit extra sikit untuk travel daripada satu tempat ke satu tempat. Apa semua macam Phuket kita sewa motor settle lah kan hidup kau. Kalau aku plan, kalau nak aku punya solo travel tu, betul lah Phuket contohnya aku pergi tu, sampai terus motor lah. Aku ambil motor sebab before this aku akan ambil 1 hari je. Hari sebelum balik, sebab bila buat island hopping kan dah 1 hari gone, tak pakai. Terus macam rugi. Besok baru aku ambil untuk 1 hari. Tapi kalau solo ni maybe aku akan ambil motor daripada once dah sampai hotel, dah check in, terus booking hotel sampai hari balik. Mungkinlah sebab aku Phuket ni sebab kita pernah pergi. Aku tahu aku nak makan mana, aku tahu apa aktiviti aku boleh buat, apa. Kalau Jakarta macam kau pergi KL lah. Macam kau tengok semua kedai kau boleh makan. Itu je lah beza dia. Dan jadi sebab KL sebab kita biasa pergi. Tapi Jakarta ni aku tak pernah pergi. Jadi takut. Dan memang kata yalah solo travel ni adventure. Tapi ya abang dah tua dek. Benda-benda kan risiko ni risau pula kan. Sebab aku dekat Indonesia aku pernah tengok orang buat demonstrasi tu dekat depan mata aku. Kan? Masa tu dia dekat depan dia punya mahkamah Aku tak sure lah mahkamah whatever. Masa tu aku dengan bos tau, WZ. Aku kat Jakarta dengan WZ. Dorang yang baling botol ada api kan. Okay. Molotov cocktail. Lepas tu ada tom drum tu dia bakar depan mata. Tapi yang tu masa tu mahasiswa doang. Diorang pun selalu mahasiswa apa benda tak tahu. Ini bukan, diorang masa tu bukan pasal politiknya hal lah. Tapi katalah, kita ambil sikit lah sebab normally solo travel ni dia akan, tak tahu lah, maybe kalau betul-betul yang berkemampuan dia pergi jauh lah untuk solo travel. Tapi sebab kita tahu, kita punya penonton ni pun kebanyakannya B ke M, T tak ramai sangat lah. Kita commoners, kita orang biasa je. Katalah kau ada bajet yang agak lebih sikit. 10,000 tu lah. 10,000 yang tadi kecil. Kalau 10,000 banyak dapat boleh pergi. Okay. So mana kau boleh suggest dengan 10,000 tu, kalau akulah kita ambil aku ada 10,000, kau nak suruh aku pergi mana, apa aktiviti aku buat dan kenapa? Okay. 10,000 ni sebenarnya banyak banyak. Kau bagi satu. Tak, duit lah 10,000 tu sebenarnya banyak. Cukup untuk travel. Cukup untuk travel. So umrah lah. Umrah memang cukup lah. Umrah kan 8,000, 9,000 kan. Tapi kita tolak umrah kita dulu. Kau nak travel yang macam mana kan? Kalau kau nak duduk dekat satu tempat, dia macam Patong tapi bukan Phuket lah. Kau area situ je kan, kau boleh pergi Maldives kan.
10,000 tu cukup kau, sebab Maldives ni hotel mahal. Club Med lah. Kau boleh duduk Club Med. Aku pernah duduk Club Med Maldives. Tapi Club Med tak cukup kot 10,000 aku rasa. Kalau setakat 3-4 hari cukup lah kot. Okay. Kan? Lepas tu kalau kau nak kau ada duit kan, kau boleh berjalan apa semua. Dan kalau kau nak tengok game bola kan, game bola Liverpool kan, aku cakap kau boleh pergi UK. 10,000 cukup. Bagi dia senang je. Kalau kau nak pergi UK kan, bajet kau berapa kan? Berapa kau nak bajet? Kau kira hari kau buat kat sana berapa? Okay. Kalau kau pergi 5 hari, kau kena ada 5,000. 5,000? Ni siap hotel, siap siap shopping apa semua. Kalau kau pergi 10 hari, kau ada 10,000. So kalau ada duit 10,000 tadi, ini include flight lah. Include flight dah semua dengan hotel. Campur, tapi average dia 1,000 sehari. 1,000 sehari. RM tau. Kau dengan pound pula. RM. Pound banyak. Kalau pound berapa? 40,000. So sebab aku pernah pergi UK, spend lama lah spend. Memang sehari 1,000 dia punya average perbelanjaan dia. Termasuklah apa yang kau buat. Makan dan aku pernah pergi beberapa kali, memang macam tu juga. Dan aku pernah tanya orang pun cakap benda yang sama. Sebab aku suka kalau orang pergi UK pakai duit sendiri kan, dia spend apa semua. Aku akan tanya, kau pergi berapa hari, berapa banyak kau habis total tu, maksudnya flight, hotel, shopping, makan, transport bergerak dalam tu lah kan, apa benda semua. So average 1,000 sehari lah. 1,000 sehari. So kalau kau ada 10,000, kau boleh campur. Kalau katalah yang minat macam aku atau kita minat bola, itu include duit tiket sekali. Kalau macam aku dah kira boleh dapat game, big game lah, tier 1 punya game. Boleh. Boleh. Macam MU, kalau MU dan Liverpool mungkin dah murah lah sekarang. Mungkin dia bagi masuk free kot, sebab tak orang tengok sekarang. Kalau nak tengok Liverpool boleh pergi sekarang sebab dia orang tengah pre-season friendly. Jadi lagi 2 game lagi pre-season. Betul punya pre-season. Sebab coach pakai t-shirt je. Betul aku ni. Balai point fantasi. So sebab tiket game ni biasanya bergantung pada tier match juga. Tapi kalau kau tengok, aku paling mahal aku pernah spend untuk satu tiket bola Liverpool punya game RM 1,700. 1,700. Itu tier dia lawan mana? Tak, dia lawan yang middle tier lah. Itu pun dah 1,700. Aku tengok situ lawan apa West Brom satu game. Aku pernah tengok lawan apa, aku tak ingat. Itu kalau kat Malaysia tu kau boleh 2 season punya Liga Malaysia punya game lah. Cukup 1,700. So kalau Itali punya bola aku 1,000 juga. 1,000. Aku pernah tengok dekat Stamford Bridge, Chelsea 1,000 RM. 200 pound masa tu 5 ringgit duit. So kalau aku ada 10,000 aku pergi UK lah. Tapi aku tak spend 10 hari mungkin. Aku spend 7-8 hari. Aku spend 7-8 hari, tapi aku ambil yang sedapnya sikit lah travel tu. Maksudnya aku tidur hotel yang okey apa semua. Sebab yang aku cakap sehari 1,000 tu, kau punya hotel tu ialah hotel yang budget hotel. Aku pernah tour Europe, aku tidur budget hotel. Aku pernah tidur hostel kan, apa Airbnb semua. Airbnb pun ada. Dia punya hostel tu yang satu bilik 8 orang. Bunker lah. Kan tidur tingkat lah. 8 orang, satu bilik 4 orang. Aku pernah benda macam tu lah. So pergi ke sana, kau boleh spend duit tu, dan kau boleh makan semua cukup. Sebab dekat sana yang best dia, kalau UK, kalau kau budget kau makan, tak ada budget nak makan, kau boleh masak tu satu. Tapi aku tak suka masak. Aku tak suka masakan yang kita masak. Aku suka makan orang sana makan. Tak, walaupun dia Muslim dia ke Pakistan ke apa kan, sebenarnya bukanlah makanan orang UK pun. Sedap tak sedap lah kan cerita. Janji try dulu. So kau pergi dekat satu kedai Pakistan dari mana, kau pergi beli kebab yang panjang kan, kebab yang panjang tu long lah. Memang long gila panjang ni kan. Kau suruh dia potong, kau makan satu tu, satu hari kau kenyang. Lagi separuh kau simpan beg. Tak basi.
Tak basi lah, malam kau makan. Sayur dalam ada sayur. Sayur ada racun. Sebab dia sembuh nak bunuh serangga. Jangan makan sayur. So, kau makan kebab tu harga dalam 6 pound, 7 pound. Kan? Dulu lah. Sekarang ni tak tahu, lebih kurang kot harga dia. So, long tu, potong dulu, kau makan tu dah kenyang gila. Ini kalau kau tak ada bajet. Kalau kau tak ada bajet, separuh lagi kau simpan dalam beg. Malam kau makan. Hari-hari buat macam tu. Lepas tu bawa lah stok Maggi. Maggi wajib lah kalau ke Eropah lah. Ini kalau lepas tu kau boleh bawa sekarang ni apa ni yang makan boleh masak terus tu aku lupa. Yelah instant apa nama kan. Travel pack punya food tu lah kan. Punya food ada Brahim. Kembara the best lah bagi aku. Kembara the best. So tapi kalau katalah aku ada 10,000, aku ambil cadangan kau, maybe aku akan ke Maldives. Disebabkan kalau betul kau cakap Club Med Maldives tu cukup 10,000. Cukup sebab Club Med kau dah tak payah spend makan. Sebab tu aku fikir kalau ke Club Med Maldives tu aku dah bayar berapa 10,000 lah, contoh 10,000 is include flight kan. Include flight kalau betul. So flight aku sampai dan aku tahu dalam Club Med tu aku makan makan aku tak nak cakap apa aktiviti pun ada, tapi mungkin sebab dalam tu lah dia punya boring sebab kau boleh pergi keluar. Tapi bila keluar dah pakai duit lain lah. Pakai duit lain. Tapi kau jangan makan luar. Sebab Club Med dia punya makan aku nak kata 24 hours tak lah. Dia pukul 12 sampai pukul 6 tak ada makanan. Tapi air free flow. 12 malam sampai 6 pagi. 6 pagi. Okay. Itu tak ada makanan. Tak baik. 12 malam dah tak boleh makan. Kita jaga kesihatan. Betul. Tapi daripada pukul 6 tu sampai pukul 12 malam tu setiap masa ada makanan dan makanan dia padu. Breakfast dia sambung lunch. Kau ada cerita kan kau pernah pergi Club Med Maldives, breakfast campur lunch, lepas tu dia bagi minum petang, lepas tu dia sambung makan malam. Dia tak bagi pun, dia memang itu masak dia. Kau nak makan kau masuk je. So itulah bila aku fikir, sebab dia pun tahu berapa banyak kau nak makan. Itu best lah aku rasa, sebab makan dah memang senang aku nak cari. Sebab pergi tempat yang kita tak pernah pergi, antara benda kita fikir nak makan. Bila lagi Maldives yang best dia 99% Muslim. Tapi nak mencari makanan tu kadang-kadang kita tak tahu nak makan apa. So kalau pergi Club Med tu maybe makan dah settle. Aktiviti pun aku rasa almost 24 hours kan. Tapi aktiviti dia aktiviti laut lah. Banyak aktiviti laut lah. Aktiviti yang bersangkutan dengan pantai lah. Pantai, laut. Tapi kau boleh pergi jalan, kau boleh pergi dekat apa ni nama capital dia, aku lupa lah nama capital dia tu. Kau boleh pergi situ, boleh jalan-jalan, shopping sikit apa semua. Dekat Club Med tak ada shopping lah. Shopping barang Club Med lah. Sebenarnya Club Med lah. Kitchen apa semua. Mahal sikit lah. Mahal, tak ada mahal sangat. Mahal lah, boleh lah, tapi bukanlah terlalu mahal. Dia official merchandise yang mesti mahal lah sikit kan. Ada price sikit. Macam price Hard Rock juga lah. Hard Rock pun mahal sekarang. T-shirt klasik pun dah 100 lebih. 120 lah sekarang. 120. Dapat 120 aku sedang. Sekarang dah 120 lah. So itulah katakanlah ada antara pendengar, penonton yang merancang untuk buat solo trip ataupun yang pernah pergi. Yang pernah pergi boleh share lah. Aku tak pernah solo trip lah. Aku tak pernah. Dan aku duet trip lah. Duet. Dua-dua tempat yang aku sebut ni aku pernah duet trip lah. Duet trip ni pernah lah. Tapi lelaki dengan lelaki lah. Dengan kau pernah duet trip ke Phuket. Tapi aku teringin sangat nak buat solo trip. Tapi cuma lah bila kita kadang-kadang fikir mana nak pergi. Pergi tu dah ada tempat apa semua, tapi bila kita risau pergi sana kalau jadi apa-apa macam mana sebab dia macam ni. Okay, aku dah cakap kat orang lah, kau pergi mana-mana pun kau jangan risau, dia culture je beza sikit, perangai beza sikit, tapi kau buat perkara biasa sahaja. Cuma kau jangan over je. Ya betul. Kau jangan over je, kau jangan tiba-tiba nak tunjuk pandai lah apa semua kat situ. Kau nak makan, kau pergi je makan, kau pergi je jalan mana-mana, memang kau akan rasa kau diperhatikan orang. Sebenarnya orang tak perhatikan kau pun. Orang just tengok kau sekali lalu je sebab dia tengok kau ni orang luar. Tapi dia tengok sekali lalu, bukan dia usah kau lama pun. Tapi kita akan rasa, uish, asal semua orang tengok aku kalau kita duduk kedai makan tu kan? Asal semua orang tengok aku? Itu biasa. Tapi sebenarnya orang tak tengok kau pun siapa, orang nak tengok kau lama kan? Itu perasaan sendiri lah. Itu halusinasi. Delusional. Dan lagi satu, kau
kau pergi ni tempat pelancongan lah. Kau janganlah tiba-tiba kau pergi Angola kan. Tak pernah. Utopia Pakistan dengan perang ni. Pakistan tu tempat ni tempat pelancongan juga kan. Tapi sekarang ni tak sesuai lah. So kau pergi tempat yang biasa terima pelancong lah. Kan? So macam saya cakap tadi, kalau mana-mana sahabat kita yang pernah pergi solo trip ataupun yang merancang untuk solo trip, korang boleh share korang punya itinerary, maybe mana-mana yang dah ada perancangan nak buat tapi tak tahu mana, boleh jadikan korang punya itinerary tu sebagai reference. Kau tulis apa kau pergi mana, aktiviti apa kau buat, berapa bajet, berapa bajet, at least aku ke kalau yang nak buat solo trip yang tengok, boleh lah aku pergi sini kan, bajet berapa. So share dekat komen, di ruangan komen lagi sekali aku ayat tu. Alright, so itu saja untuk episod kali ni. So thanks so much pada semua yang dah sudi menonton. Episod kita dah almost 60 episod dah kita ni. Betul. So thank you so much. Jangan lupa share, like our video. Tapi yang paling penting, subscribe kita punya video, sebab subscribe itu percuma. So kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye.